Kuda kah todak tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey. Hari ni aku turun mancing lagi. Di depan tu tengok ada orang mekat tu. Tak apa, kita terus ke sini. Okey. Ada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe dan share. Yang dalam dalam channel aku ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan. Okey. Setup mula-mula aku guna ni dulu. Aku guna light dulu ni. Mino tu 6.5 gram. Lepas tu reel Shimano FX size 3000. Ni light, setup light aku guna Casper Aglistic 8 hingga 17 LB. Mainline ni 10 LB je. Rambut 20 LB. Okey, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. First try of the day. Oh, ayat kau ni betul geng. Aku nak pergi sebelah sana geng, tapi tak dapat geng. Alah, sangkut. Aduh, sangkut ni. Cuba Mino ni pula. Warna orange ada kuning-kuning. Aku order color lain ni. Tengok sampai lain. Aku order warna orange gold. Kalau tengok dia sampai ni macam kuning tah. Renangan dia boleh tahan juga.
Kalau dia gelap sikit cun ni. Atau cerah. Ni kita cuba dulu. Oh, strike. Aduh. Kodak kah? Barakuda kah? Kodak kah? Oh, barakuda geng. Nasib baik dia makan tak kena dia ni. Allah, lucut. Mana ni? Syukur geng. Aku ingatkan tak ada strike dah aku ni hari. Ayak pasang dari sana sampai aku di sini. Rasa aku try casting ni. Syukur alhamdulillah. Ada juga manis geng. Letak ni. Ada dah lauk goreng. Ni setup aku guna apa ni? Rod ni rod UL. Tapi ni apa? Reel ni size 3000. Mainline 10 LB. Umpan Mino ni je. Mino baru jugalah yang aku beli tu hari. Saya try ni. Ni pun ayak pasang sana geng, aku belum dapat balik. Jadi aku stay sekejap di sini. Itu geng, syukur alhamdulillah geng. Ikan apa ni? Kacang. So, barakuda ni. Umpan. Mino 6 gram, 5 gram kalau tak silap aku. Nanti aku bagi ni. Kenapa gitu? Aku nampak ombak-ombak. Jadi aku target atau ada ikan pelagik atau ikan, aku target ikan GT kan, baby GT. Itulah aku guna rod UL ni sebab tengok dia punya kalau untuk casting cun je. Yang rod aku satu tu okey juga, cuma dia ada liat sikit keras, berat. Allah, masuk tadi pagi. Ayah. Okey, selamat. Dia baru lagi ni, tajam. Okey lah kawan-kawan. Aku nak balik lagi.
Itu tu dah boleh rendah dah. Syukur alhamdulillah. Ada juga manis, aku ingatkan kumpau dah geng. Alamak, ketam ke tu? Ketam. Ketam tu nak makan ikan aku. Dah lah tekok ni. Syukur alhamdulillah geng. Barakuda geng, barakuda. Ini geng. Aku ingatkan kumpau dah aku hari ni geng. Tapi ada strike. Okay. Itu je lah video kali ni. Harap korang terhibur. Target di sebelah sana. Umpan killer aku yang minggu lepas dah sangkut dah geng. Bila pasal tadi pun dah tak ada mood dah aku. Tapi aku cuba-cuba juga. Sampai sini lama-lama aku tak boleh redam geng. Jadi aku try casting. Syukur alhamdulillah ada juga strike. Okay geng. Ciao. Assalamualaikum. Ciao.